Anda masih ragu-ragu dengan simpanan emas? Mari saya kongsikan 5 kelebihan emas sebagai simpanan dan pelaburan. Sebelum tu, save dulu video ini untuk rujukan anda. Yang pertama, nilai emas sentiasa terjamin. Saya nak bagi contoh mudah. Nilai emas sejak keadaan ekonomi tahun dulu tidak pernah tetap bernilai. Kedua, aset fizikal mampu milik. Jika kita nak beli tanah, tak boleh beli sikit-sikit. Perlu ada modal yang besar. Tapi emas kita boleh beli sikit-sikit. Contohnya 1 gram ataupun serendah 500 ataupun serendah 100 saja dah boleh simpan di akaun emas GAP. Yang ketiga, kekayaan dalam tangan kita. Bila kita simpan emas, bermaksud kekayaan ada dalam tangan kita sendiri. Kita boleh jual atau pajak bila-bila masa jika perlukan duit. Yang keempat, aset mudah alih. Emas ni sifat yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana saja, memudahkan urusan pemiliknya. Jika kita berpindah ke tempat baru maupun ke luar negara, boleh saja bawa emas bersama-sama. Emas tetap laku di mana-mana seluruh dunia. Kelima, tiada siapa yang tahu emas satu-satunya aset yang tiada dalam rekod sistem kewangan. Maksudnya, tak ada siapa yang tahu berapa jumlah simpanan emas yang kita ada. Asalkan anda ada bajet untuk simpanan 2 tahun dan ke atas, itulah sesuai untuk ditukarkan ke dalam bentuk emas. Saya sedia bantu dan bimbing anda. Tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Saya akan bantu anda sebaiknya. Jemput follow dan komen untuk ilmu emas dan kewangan yang lebih banyak.